Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam sesi Podcast Nexus X FKE episod 8. Dalam episod kali ini kita akan membicarakan tentang halal dalam industri di Malaysia. Satu kupasan yang menarik daripada Dr. Razauddin, salah seorang penulis buku dan pembaca Puan Mira. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita berada pada episod ke-8 Podcast Nexus X FKE Bukas. Hari ini kita ada dua tetamu istimewa dalam sesi podcast kita kali ini. So ini buku dia, Halal dalam Industri di Malaysia. Ini buku version yang sebelum ni, yang terkinon atau terkini yang ni. Yang ni. Yang ni baru ada. Buku ni boleh didapati di UTM Press. Boleh datang kedai buku ataupun dekat Shopee UTM Press dengan harga RM50 sahaja. Itu tak termasuk voucher voucher 1, 2, 2, 3, 3. Ada banyak voucher. So pada pagi ini kita ada salah seorang penulis buku ni, Dr. Razauddin. Dr. Razauddin. Baju oren ke merah, Doktor? Saya merah pun sikit. Merah. Lampu kuning. So nampak macam oren. So Dr. Razauddin adalah Profesor Madya dari Jabatan Biosains Fakulti Sains UTM. Merupakan ahli bersekutu Pusat Pendidikan Fixed Science dan Teknologi (CFIRS), serta Timbalan Pengerusi Konsortium Halal UTM-HC. Beliau berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang biokimia nutrisi dan ijazah sarjana Applied Biomolecular Technology dari Nottingham University UK. Beliau banyak melakukan penyelidikan berkaitan bioproduk, terutamanya produk asli herba. Pakar herba. Dan seterusnya kita ada Puan Mira. Puan Mira, beliau merupakan salah seorang orang kata Padawan tu anak didik Dr. Razauddin. Dia ambil elektif halal tahun 2024. Sekarang ni tengah buat PhD Bioscience. Okey, salah seorang pembaca buku ni. So mungkin boleh intro sikit Dr. Razauddin sebelum kita go through buku ni. Okay, intro diri saya lah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razauddin bin Muhammad Zulkifli, daripada Jabatan Biosains dan juga ahli bersekutu CFIRS. Sebagaimana yang telah dinyatakan, background saya tadi adalah biokimia nutrisi, di mana saya ni consider sebagai orang sains lah, sains dan teknologi. Saya join CFIRS ni kerana saya rasakan yang sangat penting untuk incorporate dan sedikit pengalaman dan juga knowledge ataupun saya punya kepandaian lah sedikit lah di dalam bidang biokimia dan sains ni ke dalam bidang-bidang agama. Baik. So doktor akan gunakan ilmu tu untuk apply dalam apa yang kita bincangkan hari ni, dalam halal ni lah. Ya, mungkin indicator ke testing kit ke, kita tak tahu kan. Nanti boleh cerita lagi doktor. Okay, Puan Mira, introduction sikit. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Mira. Saya sekarang student PhD lah di Department Bioscience. Dulu saya belajar kursus elektif halal industri masa saya tengah buat master dengan PM Dr. Razauddin. Dan saya ambil kursus selektif tu sebagai macam orang kata nak tambah ilmu lah kan. Wadu kipayah orang kata. Dan saya rasa macam kursus tu sangat menarik lah. Sebab tu saya pilih juga. Itu saja. Okey, baik. So berkaitan dengan industri halal ni, saya ada buat sedikit korek-korek info lah. Hampir 8% KDNK Malaysia yang lebih kurang bernilai 118 bilion
adalah daripada industri halal. So dijangkakan pada tahun 2030 kita akan sampai tahap 231 bilion. So industri ni sangat besar. Ekspor dia lebih daripada 60 bilion ekspor. Dan dijangkakan boleh jejak 1 trilion USD next 10 tahun. So Malaysia juga adalah pemimpin global, pemimpin pasaran halal dunia dah dekat 11 tahun Doktor ini dia bawah Global Islamic Economy Indicator. So ni berdasarkan fakta lah. So Dr. Razaldin, apa sebenarnya yang start doktor nak buat buku ni? Apa inspirasi dia tu buat buku ni? Saya rasa inspirasi ni berkenaan dengan gap knowledge yang kita dapati dari segi industri dan juga consumer. Dan juga bagaimana awareness ni sangat penting di kalangan masyarakat lah. Sebab kalau kita katakan halal ni, ianya adalah kewajipan untuk setiap orang Islam, dan juga kita ada fardu kifayah lah, yang mana kita perlu provide ataupun sediakan sama ada services ataupun produk yang halal. Dan kita tahu daripada masa ke semasa dunia ni sentiasa berkembang, dan dia akan ada perkara-perkara yang baru. Sebagai contohlah, saya lahir dan membesar, saya lahir era tahun 70-an, membesar tahun 80-an dan 90-an. Cik Farizal? Oh, saya 80-an, lahir tahun 83. Generasi Thundercat. Generasi Thundercat. Mas Mira? Tahun 94. So, terdapat berbagai-bagai produk baru dan services yang baru. Okay, kalau saya tanya soalan kepada Cik Farizal tahun 90-an tu, Farizal suka makan apa? Masa tu lah. Oh, 90-an, skor rendah. So kita makan jajan lah. Jajan apa yang dia macam jajan popo, biskut ikan popo tu sampai sekarang ada. Lepas tu dia ada macam super ring tapi lebih klasik. Lepas tu ada macam-macam lah, chewing gum, belon lah, benda-benda macam itu lah yang biasanya kat kedai sebelah bus stand kat sekolah. Okay, kalau bandingkan jajan pada waktu tu dengan jajan waktu sekarang, berapa banyak variasi? Lagi dahsyat. Kalau dulu orang kata, kalau nak cerita pasal halal ni, dia yang sedap tu yang apa, yang gula-gula arnab tu yang warna putih tu kan, dulu tu kan. Tu banyak orang makan yang tu. Jadi kalau kita tengok Zemira, kalau kita tengok kan perkembangan dia, kita dapati dia macam quite logarithmic. Daripada sikit, contoh saya lah, saya 80-an, pada waktu 80-an tu, kalau kata ambil kopi lah, contoh kopi kan, yang ada Nescafe, lepas tu adalah kopi-kopi kampung sikit, 2-3. Tapi sekarang kita ikut kat universiti kita je lah, ada berapa kedai kopi? Banyak. Yang besar lah, kita ada boleh sebut Piamo, kita ada Zeus, lepas tu kita ada E&Sh Coffee. Dalam 3 premis ni pun ada berapa banyak menu kopi? Banyak. Kita ada latte, mocha, kita ada frappe, kita ada macchiato, caramel macchiato dan sebagainya. Dan juga ini menyebabkan ada kompleksiti. Ada banyak benda yang diguna pakai untuk menghasilkan kopi tu. Kenapa ni terjadi? Mungkin sebab ni kot, demand lah. Yes. Satu is demand. Kita pun tahu kalau kalau tak silap saya, hadis Nabi ada mengatakan bahawa di hujung ni, end of time ni, dia akan jadi nafsi. Individualistic. Kita nak tailored untuk kita. Dan benda ni kalau kita tengok kan, kita sebagai pengguna pun apa yang kita nak sebenarnya kalau pengguna? Nak minum kopi sedap. Sedap lagi. Lepas tu dia boleh custom lah untuk kita punya. Custom made, sedap, custom made, murah. Murah kan? Dan juga
cepat. Itu tiga apa namanya? Trifecta. Faktor lah, faktor yang menyebabkan drive-nya berbagai-bagai inovasi dalam makanan, dalam services dan sebagainya. Jadi bila ada benda macam ni, kita dah tak tahu sebab dia ada 3 faktor juga. Ingredient ataupun ramuan yang diguna pakai, proses penghasilan dia, kan? Dan juga siapa yang menghasilkannya. Kalau pada zaman dulu lah, yang kata 80-an tu, saya lah kalau kita makan kedai kopi, kita kenal ataupun buat apa, pastries ataupun buat kuih, kita kenal siapa pembuat dia. Dan kita tahu bahan yang diguna pakai sebab tak banyak pun tadi kan. Itulah goreng pisang dengan apa nama tu? Tepung dengan minyak. Tapi sekarang ada goreng pisang cheese lah, ada dengan sambal dengan. Jadi ada banyak ingredient. Jadi kita tak tahu. Zaman dulu kita tahu, oh makcik ni goreng pisang, dia punya husband selalu pergi semayang. Kan, oh dia ni orang Islam buat. Jadi ragu-ragu tu tak ada. Tapi bila dah ada banyak pemprosesan dan makanan yang kompleks ni, kita memerlukan satu third party untuk verify kan bahawa semua benda ni halal. Dan itulah tanggungjawab di mana kerajaan pada masa tu sampai sekarang lah. Pentingnya ada third party verification, iaitu guna pakai halal punya logo lah. Dan kita sebagai pengguna terserahkan kepada pihak berkuasa itulah, dan kita percaya halal logo tu. Dan juga perbezaan macam Cik Farizal beritahu tadi, perbezaan antara halal logo kita dan yang lain-lain di dunia ni, kita dimonitor ataupun dikawal secara langsung oleh kerajaan. Jadi kalau di tempat-tempat lain biasanya adalah NGOs. Dulu Indonesia dia NGO, tapi kemudian selepas Presiden Jokowi ambil alih, dia menggunakan pakai model kita jugalah. Dia dapat tahu sebab sebab kerajaan tu is the most powerful kat dalam country tu kan. So that's the difference, and itulah perbezaan dia. Dan juga kita pun pelopor dalam industri halal. Dan currently sekarang ni kita ada 9 skim sebab halal tu bukan sekadar makanan. Kita ada premise, pharmaceutical, OEM, medical device dan sebagainya. Ada 9 skim yang dibuat supaya ianya selari dengan keperluan semasa. Walau bagaimanapun kita tahu fardu kifayah kan, ada juga berbagai-bagai issues, tapi kemudian nanti mungkin pada pandangan saya mungkin perlu diperbaiki lah, ditambah mungkin sistem. Contoh macam currently sekarang kita tak ada makanan ternakan halal. Skim tu tak ada lagi. Not ready yet. Mungkin saya pasti dalam masa akan datang mungkin dia akan dilaksanakan. Maksudnya. Okay, terima kasih Dr. Razauddin. Puan Mira, Puan Mira, betul. Okay, kalau macam kita ni lah sebagai consumer lah, apakah sebenarnya yang Puan Mira tergerak hati nak baca buku ni? Buku ni agak brutal juga sebenarnya, dia agak heavy ya. Tapi kita sebagai consumer, apakah yang menggerakkan hati Puan Mira baca buku ni? Bagi saya macam dalam buku halal dalam industri di Malaysia ni, mula-mula sekali baca pada chapter 1 lah, macam pengenalan tu. Saya rasa penulis buku Dr. Razauddin dan penulis lain telah berjaya mengenalkan pada kita kewajipan sebagai seorang Islam untuk mencari makanan yang halal tu. Sebab Allah ni kan sebenarnya kasih sayangnya sangat luas lah. Segala apa yang ada di muka bumi ni kebanyakannya adalah halal, dan kita diwajibkan untuk mencari makanan yang halal, lagi baik halal dan thayyiban. Hanya sikit saja dalam banyak-banyak makanan dalam dunia ni yang haram lah, yang tak boleh kita makan. Itu pun sebab kotor atau mendatangkan kemudaratan bagi kita. Dan saya sebagai pembaca sendiri rasa macam resonate lah kan, sebab saya sebagai ibu kena cari makanan yang baik untuk keluarga saya
sebab makanan halal tu bukan sahaja untuk mendatangkan tenaga, tetapi makanan yang halal dan baik akan membina karakter juga, sebagaimana yang dituliskan dalam buku ini. Okay, terima kasih Cik Mira. So kalau kita go through buku ni dia sangat detail sebab first dia akan cerita pasal konsep halal dan haram. Maksudnya dia memang first lagi dah beritahu yes no. Yes no, nothing in between. Betul Dr. Razauddin ni bab makanan halal haram ni dia tak ada yang tengah-tengah. Dia kena yes atau no. So dia ada konsep asas halal, sumber hukum syariah, matlamat syariah, etika dan integriti halal. So kita go through pula rantaian bekalan halal. Konsep halalan thayyiban, bekalan rantaian. So sekarang ni bagaimana pula pematuhan halal dalam kehidupan harian ni sebenarnya boleh menyumbang kepada keharmonian kat Malaysia ni. Dr. Razauddin, macam mana tu agak-agak soalan masyarakat Malaysia ya. Okey, sebenarnya macam saya katakan tadi, kesedaran sangat penting lah di kalangan masyarakat Islam dan juga bukan Islam. Kesedaran terhadap halal di kalangan umat Islam tidak, saya rasa agak-agak baik, tapi boleh ditambah baik. Walau bagaimanapun untuk consumer bukan Islam, mungkin mereka kurang faham, sebahagian daripada mereka kurang faham berkenaan dengan konsep halal. Dan sebenarnya konsep halal ni lebih kepada kualiti dan juga kebaikan dari segi kata orang bahasa dia lah. Halal tu permissible. Yang permissible tu, yang dibenarkan tu semuanya baiklah dalam konsep Islam. Dan mereka tak ada masalah untuk mengguna pakai ataupun consume makanan halal ataupun guna pakai servis halal, tak ada masalah. Kerana kalau ada sijil halal sebenarnya, ianya secara tak langsung menyatakan bahawa produk dan juga servis tersebut adalah berkualiti. Sebagaimana yang kita tahu, konsep dia adalah konsep kualiti. Kalau sesuatu produk itu ada GMP, ada HACCP kan, ada mesti, kalau produk tersebut ingin memohon sijil halal agak mudah, sebab sebenarnya ia ada banyak yang overlapping, kuantiti dan kualiti. Jadi saya rasa podcast dan juga buku seperti ini dapat menerangkan kepada masyarakat bukan Islam dan Islam juga berkenaan apakah sebenarnya pensijilan halal ni. Okay. Puan Mira pula, kalau macam bab orang kata harmoni kat Malaysia ni, kalau kita nak tengok harmoni ni kan, kita pergi kopitiam kan. Kopitiam, tapi itulah kadang-kadang kalau kita pergi kopitiam, kita tengok pula siapa yang tukang bancuh kopi kan. Kadang makcik pakai tudung, okay let's go kan, macam tu je kita punya cara kan. Kadang-kadang kita pun dapat daripada makcik-makcik, mak-mak kita hantar mesej kan, ni Farizal ni tak boleh makan ni, haram kan. So macam mana, macam saya counter lah. Saya pergi buka JAKIM punya website kan. Saya cari, ni mak ni boleh makan lah mak. Ni semua mesej berantai nak menjatuhkan perniagaan orang ni kan. So apakah pendapat Puan Mira berkenaan dengan cara kita nak bagi penerangan pada kadang-kadang saudara-saudara mara kita orang rapat ni kan, dengan isu halal ni? Bagi saya sebagai pengguna, kita kena lebih bijak lah dalam mengenal pasti suatu berita, orang kata viral ni sekarang dengan perkembangan teknologi ni. Kita kena lebih bijak dalam menapis maklumat yang tersebar. Macam kalau kita baca berita kan kat WhatsApp group tu, kita kena semak betul ke tidak. Macam dari segi pensijilan halal premis makanan, kalau kita tengok dalam buku ni, sebenarnya JAKIM ada bangunkan aplikasi namanya Verify Halal yang boleh kita gunakan lah untuk semak sama ada premis tersebut ada pensijilan halal atau tidak. Kadang kita tengok premis ni dia tulis no pork
Technolat. Tu kita tengok ada pula pengguna makan dekat situ pakai tudung. Tengok, oh ni boleh ni makan. Tapi bagi saya tu dah masuk syubhah lah kan. Sebab kita tak tahu daripada sumber bahan mentah diberi dari mana. Lepas tu siapa yang menyediakan. Jadi sebagai orang Islam kita kena elakkan lah perkara syubhah ni. Kita kena makan makanan yang betul-betul dijamin halal, yang ada sijil halal daripada JAKIM. Oh, betul. So kalau kadang-kadang kita tengok orang meniaga kek lah kan, orang meniaga dessert kat mana-mana sekarang ni dah banyak orang jual. Pergi jalan, tengah jalan, dalam mall, kadang-kadang kita tengah orang iklan dekat grup WhatsApp office pun ada. So kadang-kadang kita tak tahu dia punya ingredient yang dia pakai. Dia pakai butter daripada mana kan. So sebenarnya Dr. Razaldin, adakah dia punya tahap kita nak kena korek halal tak halal ni, kita kena sampai kena tanya ke seller tu, you guna butter apa? Perlu kita nak tanya macam tu sebenarnya. Alright, interesting question tu. Yang menarik. Jadi dalam introduction saya earlier tadi, kita ada mention katakan bahawa kita put our trust kepada kerajaan dan kepada pensijilan halal. Jadi kita tak perlulah sampai go into detail what sort of ingredients being used dan seumpamanya. As long as dia ada pensijilan halal daripada Malaysia, insya-Allah ianya halal dan thayyiban. Dan untuk peniaga-peniaga pula lah dan industri kecil, sebenarnya dalam buku ni kita ada perincikan lah klasifikasi besar, sederhana, kecil dan mikro kan. Untuk mereka, mereka boleh memohon sijil halal dan ianya tidaklah seperti mana yang disangkakan agak sukar. Ianya agak mudah. Dalam buku ni juga kita ada perincikan bagaimana untuk memohon pensijilan halal. Melalui MyE halal daripada JAKIM. Dan kita cuma pastikan ingredient yang kita guna pakai adalah halal. Dan juga mempunyai sijil halal, ataupun jika ianya bukan kita panggil critical ingredients, cukup sekadar product specifications daripada original manufacturer. Dan juga dengan adanya teknologi dan juga apps untuk kita mencari sumber ataupun ingredients yang halal tu sekarang ni lah, tak sesukar dahulu lah. Betul. Jadi encouragement both lah kepada industri, bukan saya rasa bukanlah alasan untuk mengatakan ini agak sukar. As long as kita memenuhi kriteria, sepatutnya kita lepaslah dengan mendapat pensijilan halal tersebut daripada JAKIM. Okay, Puan Mira macam mana tu? Kalau Puan Mira pula, macam mana nak pilih-pilih pernah tak terlintas ke nak tanya seller ke, ni guna ni okey ke ni kan? Pernah tak? Macam Dr. Razaldin katakan, kita kena pilih. Kita sekarang ni zaman serba canggih ni, kita ada pelbagai pilihan. Memang kita kadang nak support. Nak support kan. Kalau nak support tu boleh lah. Kita tanya dia, kalau kita beli daripada orang Islam, kalau dia ada lagi pensijilan halal, kita percayalah dia orang Islam. Dia ni orang Islam, takkan dia nak menghasilkan makanan yang tak halal pula kan. Nanti dia sendiri yang berdosa. Itu berdasarkan pada kepercayaan lah. Tapi macam yang doktor sebutkan tadi, sebenarnya sangat digalakkan lah untuk memohon sijil halal tu, sebab tidaklah sesukar mana. Lagipun dari segi fees pun tak berapa besar ya doktor. Yes. Jadi memang digalakkan lah. Pertama, untuk mendapatkan kepercayaan pengguna. Selain itu, sebagai satu teknik marketing juga. Bila kita dah dapat banyak customer, kita boleh pasarkan dengan lebih luas. Dan sebab bisnes ni kita mesti nak sentiasa berkembang kan. So bila kita dah pasarkan dalam negara, kita pun nak ekspor. Dan boleh juga jana pendapatan sendiri sebagai usahawan.
So okay, bagus. So senang cakap, paling senang kita suruh dia makan dulu lah makan depan saya ni, aku buat ni, makan dulu. Okay, macam tu lah. Saya bagi cadangan je lah. Okay, berkenaan dengan rantaian bekalan halal ni apa maksud dia sebenarnya, Dr. Razauddin, menggunakan rantaian dia punya chain dia ni? Okay, rantaian makanan halal ni lah. Macam kita katakan tadi, daripada awal tadi, dulu kita tak banyak proses yang terlibat untuk menghasilkan produk tersebut. Sekarang kita ada banyak proses yang kompleks, tempat dan masa yang berbeza untuk penghasilan sebahagian kecil daripada komponen untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi ianya start, kalau contohlah saya ambil contoh sebagai contohlah fast food, ayam goreng kan, ayam goreng. So kita ada daripada farm, daripada ternakan sehingga sampai ke dalam restoran tersebut yang serve kepada customer. So daripada farm tu, ayam tersebut diternak, kemudian dia akan pergi kepada poultry, tempat penyembelihan, tempat penyembelihan, slaughterhouse, dan juga antara daripada ternakan ke slaughterhouse dan pemprosesan di dalam slaughterhouse itu sendiri sampai kepada bisnes seterusnya, iaitu preparations tu, penghasilan ayam goreng tu. Dia ada pengangkutan, dia ada pergudangan, dia ada slaughterhouse, dia ada premise sampai kepada pengguna. Yang ini cuma ayam lah. Bagaimana dengan tepung dia? Tepung dia ada berapa banyak ingredient dalam tepung dia tersebut, di mana ianya datang daripada rangkaian yang berbeza-beza. Jadi setiap step by step daripada farm kepada plate kita yang kita nak makan tu, ke semua rantaian tersebut ada cover skim halal untuk pastikan, dan bersama-sama dengan standard-standard yang lain. Contoh macam ayam tadi, kita ada DVS, Department of Veterinary kan, ada. Dan juga pengimportan, contohnya kalau kita katakan dia punya tepung tu ada ingredients yang diimport daripada luar negara, dan yang tu pun rantaian juga ada juga. Jadi sehingga sampai kita tengok ayam goreng sampai kat premis tu, okay, dia kata campur tepung ni, proses pembuatan dia, lepas tu dia goreng, lepas tu dia dalam pembuatan ayam goreng tu pun bercampuran masak dan kesemuanya tersebut, itu pun sebahagian daripada rantaian. Sebab di dalam premis tersebut kita ada satu skim untuk premis makanan, contoh ayam tu, bagaimana pekerja tu menyediakannya. Boleh berlaku kontaminasi bersilang, cross contamination kan, sebab balik pada konsep halal tu kita tahu okey, apa yang tak boleh dimakan, apa yang contohnya haiwan-haiwan tersebut, lepas tu kita ada najis, lepas tu kita ada human parts juga. Jadi itu yang penting, ada kena dia buat bertindih lah, macam kita katakan tadi dalam akta makanan pun, penyediaan premis kena pakai topi, tanda rambut, jantung dan sebagainya, sebab that is part of the things human parts ni pun haram untuk kita makan. Betul. Jadi ada 3 tadi, proses dia, lepas tu kita ingredients dia, dan juga equipment yang diguna pakai. Itu semua rantaian, setiap tu sampai ke arah kita. Untuk kita lah monitor satu persatu, mustahil lah. Betul. Itu pasal kita ada pensijilan halal ni, secara tak langsung dia self-regulation, dia mengawal sendiri. So senang cakap, selagi mana ada sijil halal Malaysia JAKIM tu, belilah. Makan makan dan minum lah, jangan goyang Ini sijil halal, logo kamera yang besar pun nak dipersoalkan lagi netizen macam-macam hal netizen ni So Puan Mira, kalau macam dulu-dulu lah kita selalu macam tengok kadang-kadang
kita punya saudara mara balik dari overseas kan, bawa balik coklat kan. Oi, bukan main syok hari makan coklat kan. Bedal lah. Coklat lah, apa jajan dari Jepun lah. Kadang-kadang tu agak-agak ada pernah rasa sangsi lah. Betul ke ni halal Jepun ni boleh pakai ke kan? Halal daripada ni boleh pakai ke? Macam mana tu? Puan Mira ada pernah tertanya tak? Kalau kita sendiri berada di negara yang majoriti bukan Islam, yang confirm lah tak ada sijil halal macam kita kan, JAKIM. So dia ada banyak lagi sijil yang kita boleh depends on. Contohnya macam vegetarian. Kita pilihlah produk yang ada vegetarian punya all about choices lah. Tapi kalau pun tak ada tu juga nak juga makan. Kita kena tengok daripada kod tu sendiri, kita sendiri yang kena check kan. Tengok apa ni, something tu adakah bahan-bahan yang kita tak boleh makan. Sebab kadang-kadang kan ada daripada Derive from khinzir ke apa ke gelatin ke kan. So kalau vegetarian tu mungkin rendahlah sikit risikonya untuk kita makan makanan yang tidak halal, yang haram. Tapi kalau ada di Malaysia ni, kita ada macam-macam pilihan yang halal. So kenapa kita nak ambil yang meragukan? Kita pilihlah yang dah menenangkan hati kita. Confirm halal, pilih yang halal. Betul. Dia buatan Malaysia. Tapi itulah kita manusia kan. Betul kan? Kena nak test kat yang lain kan. Buatan Uruguay ke kan. So macam mana tu doktor? Kalau macam dalam banyak logo halal dalam dunia ni pernah tak JAKIM macam, ataupun berdasarkan pengalaman doktor lah, nak kata JAKIM, doktor bukan daripada representatif JAKIM, maksudnya ada tak yang macam pengalaman doktor yang kita reject logo-logo halal daripada negara-negara tertentu ni? Okay. Saya rasa terima kasih pengurusi. Sebenarnya kalau kita pergi ke website JAKIM dan juga dalam industri players halal lah, mereka aware berkenaan dengan sijil halal yang diiktiraf oleh JAKIM di luar negara. Memang ada sijil halal yang diiktiraf di luar negara. Walau bagaimanapun dia sentiasa diupdate lah. Kalau kita pergi ke JAKIM punya website, kita akan dapati ini semua diiktiraf oleh JAKIM dan kita boleh semak dan kita boleh guna produk tersebut. In fact, macam saya katakan tadi, dalam penghasilan kita punya produk untuk industri players, dia akan pakai berbagai-bagai ingredients daripada luar negara. Dan mereka perlu pastikan bahawa ingredient yang diimport daripada luar negara tersebut adalah diiktiraf oleh JAKIM. Jadi kita boleh pergi ke website JAKIM dan tengok. Dan daripada situ kita tahulah sama ada ia diiktiraf ataupun tidak. Back into my point saying that sometimes JAKIM ada update kerana ada sebahagian daripada sijil CB atau certification bodies yang ditarik balik. Dan juga ada penambahan. Dia sentiasa dia dynamic. Dan untuk kita sebagai pengusaha industry players ni, jika sijil recognition tersebut ditarik balik dan juga kita punya ingredient berasal daripada negara tersebut dan mempunyai sejarah tersebut, maka kita kena tukar suppliers dan kita perlu ada supplier yang lain. Dan proses tersebut ada dibincangkan di dalam buku ni. Ya. Saya perasan proses tu memang sangat detail buku ni. Buku ni bagi saya lah personally, buku ni bukannya membantu pengguna je tau. Dia cover pengusaha. So pengusaha sebenarnya boleh dapatkan banyak sangat maklumat. Tengok ni muka surat 79 sampai mesyuarat pun ada tau. Macam mana nak buat program latihan. Dahsyat buku ni. So kalau ada pendengar-pendengar yang ada kawan ke siapa-siapa ke kenalan yang nak go to halal punya sertifikat, yang mana bagi saya sendiri personally halal ni, kalau kawan-kawan Cina pun, kawan India pun, dia macam go to punya ni tau. Go to punya pilihan, pergi je mana-mana yang ada halal, senang. Dia macam rasa selamat. Itu apa pengalaman saya lah.
Kalau kadang-kadang diorang sama diorang pun diorang pergi je tempat yang ada halal. So yang ni memang detail. Kalau boleh saya tunjukkan, saya ada carta alih kan, ada prosedur. Dahsyat buku ni. Berapa lama ni doktor nak siap buku ni? Agak lama jugalah kami cuba siapkan ni dalam saya ingat dalam setahun lebih jugalah. Tahun lebih kan? Sebenarnya memang salah satu daripada objektif buku ni adalah membantu pengusaha-pengusaha lah, terutamanya yang mikro dan juga kecil lah, untuk memohon sijil halal lah, bagaimana memohon sijil halal. Dan juga buku ini juga dulu kami tulis kerana pihak JAKIM ada mengeluarkan satu arahan bahawa setiap pengusaha yang mempunyai sijil halal perlu ada halal eksekutif. Dan halal eksekutif ni untuk melatih knowledgeable person dekat dalam company tersebut, dan mereka haruslah orang Islam, beragama Islam. Dan juga untuk halal eksekutif melaksanakan pekerjaan dia tersebut lah, kadang-kadang dia memerlukan references lah. Dan dalam buku ni kami tulis supaya ia dapat membantu mereka untuk implement dan establish halal di dalam company tersebut. Dan juga kepada konsultan untuk pensijilan halal, konsultan halal, mereka juga boleh dapatkan buku ni dan boleh membantu mereka macam mana nak mengkonsultasi dengan klien mereka. Dan saya rasa satu lagi benda yang saya rasa agak penting untuk saya highlight kan, kita ada satu orang penulis dulu ni, Puan Faradina Ahmad. Dia ni background dia law. So kita ada cover sedikit kenaan dengan law dekat dalam buku ni juga. Betul. Ni section 29 Akta Perihal Dagangan. Akta Perihal Dagangan TDA bab 6, Kawalan Undang-Undang Pemantauan dan Penguatkuasaan Halal. Punyalah detail buku ni, siap ada undang-undang semua, siap ada kes. Kalau langgar kena denda berapa? Denda RM200,000, RM500,000. So jangan cuba-cuba nak tampal logo halal sebarangan bankrupt ni terus kena RM200,000. Aduh. So senang cakap, kalau jual rempeyek, jual lah rempeyek. Jangan nak ngada tampal logo halal dekat pack rempeyek kita nak jual raya ni nanti kan. So okay. Puan Mira pula, kalau berkenaan dengan kan Puan Mira dah ambil elektif dulu tu kan. So agaknya ada chance juga nak jadi halal eksekutif. Adakah dia ada kaitan tak agak-agak Untuk buku ni? Tak, untuk kalau just tiba-tiba nak consult ke apa ke, boleh guna pakai ke tu knowledge tu? Kos elektif tu memberikan saya pendedahan lah untuk macam jadi competent person halal eksekutif tu. Dr. Razauddin ajarlah proses untuk mendapatkan persetujuan halal, dan juga proses untuk mengadakan jawatan kuasa lah dalam sebuah syarikat tu. Dan juga sebenarnya bolehlah dapatkan sijil competent person tu. Okay. Ni saya tertarik dekat muka surat 156, keperluan khusus persijilan halal di Malaysia. Dikatakan kalau industri saiz mikro, pendapatan tahunan bawah 300, kadar bayaran hanyalah 100 je setahun. So, tuan-tuan dan puan 100 je setahun. Orang kata kalau mikro ni mungkin pasar malam punya level lah. Jual kat pasar malam kan. So, boleh dapat ni lah, bayar 100 boleh tampal sijil halal. Sebab bangga tu kan, jual pam balik ada sijil halal, bangga. Kalau saya lah, jual pam balik ada sijil halal, saya bangga tu. So semua orang tahu saya punya pam balik bersih, berkualiti, ikut SOP. Sama-sama SOP ni kan. Aduh, dahsyat.
Okey, kita cuba berkenaan dengan sistem jaminan kualiti dan pematuhan halal kita sering sebut-sebut, tapi apakah cabaran terbesar untuk pemain-pemain industri kecil ni ataupun sederhana ni dia nak comply dengan pematuhan halal ni, Doktor? Okey, terima kasih mengurusi. Menarik soalan tu, sangat-sangat menarik. Saya rasa mungkin kebanyakan industri kecil, mikro ni, mereka salah anggap. Dia bayangkan bahawa dia kena follow all 13 komponen tu lah. Tapi sebenarnya dalam MHMS 2020, dia tak perlukan ke semua 13 komponen. Dia cuma perlu ada 3 sahaja. Okey. Ingredients, polisi tu mestilah aku janji. Saya lah, kami aku sumpah. Dan keduanya internal control halal system. Kalau ICHS, kalau berlaku cross kontaminasi ke, macam mana dia nak buat kan. Yang ketiganya, ingredient yang diguna pakai. Dan ingredient yang diguna pakai tu kalau halal lah lagi, sebab kita tahu kalau industri kecil dia punya produk pun simple, dia tak kompleks, dia tak banyak ingredients and so on. Jadi dengan apps dan teknologi yang kita ada untuk kita cari ingredient daripada supplier yang halal tu, tidaklah sesukar mana seperti dulu. Dan juga dengan fees yang 100 je katakan tadi cuma RM100 tu, InsyaAllah lah kot satu hari dia boleh cover kot jualan dia kalau setakat RM100. Dan cuma itu je. Dan saya rasa ia bukanlah membebankan kepada industri kecil. Okay. So Puan Nina, mungkin Puan Mira mungkin ada cadangan ke untuk industri kecil nak yang suka buat live TikTok kan. Kadang live TikTok jual jeruk lah, jual gula-gula kan. Agak-agak kalau dia boleh tunjuk dekat live tu, produk saya halal kan. Tak pun TikTok sendiri ada halal certified shop. Wish kan. Kita berangan. Kalau ada macam mana tu Puan Mira agak-agak demi industri kecil ni? Sekiranya usahawan tersebut ada persijilan halal, saya rasa akan menjadi satu nilai tambah lah. Mendapatkan kepercayaan pengguna dan adalah sangat bagus lah. Lepas tu saya pun rasa tertarik pada nilai tambah halal supply, halal value chain, iaitu institusi keuangan sendiri. Yang mana sebelum saya baca buku ni, saya tak tahu pun sampai ke tahap tu sekali kita kena ambil kira. Punyalah Islam ni detail way of life kan. Macam dari segi dana tu, sebagai seorang entrepreneur, pengusaha, kita sendiri kena pastikan modal kita tu bebas daripada riba. Jadi janganlah kita approach institusi keuangan konvensional yang mengamalkan riba, dan kita approach lah, banyak ada bank-bank Islam dekat Malaysia ni mengamalkan sistem keuangan Islam. Beruntung kita ni jadi rakyat Malaysia ni, macam-macam pilihan ada. Infrastruktur sangat lengkap lah. Jadi bolehlah mendapatkan buku ni untuk sebagai manual yang komprehensif dan lengkap. Okey, sebab kan kalau macam industri besar Doktor, dia macam susah nak dapatkan. Diorang akan macam kita baca-baca, diorang macam ada yang merungut kan, nak dapatkan tu. Sebenarnya adakah isu integriti ni kat dalam industri halal untuk realiti pasaran ni, dia bagus ke tak untuk industri sebenarnya? Alright, terima kasih mengurusi kalau pengurusi brought out berkenaan dengan industri besar multinational, dan kebanyakan industri yang besar ni, biasanya mereka tak ada masalah dengan persijilan halal ni. Dia orang lebih suka sebab dia punya projections, dia ada proper mechanism macam mana nak enhancekan dia punya produk semua. Dan dia akan dapati bahawa produk dan services, kalau kita dah dapat captured market, maka it is a good thing for them. Dan dia tengok halal capturing market Muslim dan non-Muslim as well. Dan
berbanding dengan investment untuk mendapatkan sijil tu, dengan return yang dia akan dapat, dia orang tak ada masalah. Itu kalau kita dapati, kalau kita tengok kebanyakan industri yang besar semua ada sijil halal. Nestle, KFC, McDonald's, apa, even Starbucks pun dulu kan kita, dia sebab there's nothing to hide lah. It is kata orang very telus, dan kita cuma khawatir, dan tak banyak pun kalau consider macam industri tu besar tapi dia tak ada sijil halal, kita khawatir. Kita lebih lagi, kalau saya lah sebagai pengguna, saya akan cross terus lah. No kalau ada, no pork, no lard. Dia ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan dia tak faham berkenaan persijilan halal. Kalau dia tak faham, dia boleh dapatkan buku ni dan boleh move lah, dan dia boleh dapat duit banyak lagi lah daripada dia punya perniagaan. Yang keduanya, there is something that fishy lah. Kalau berbau-bau ikan lah situ ni, something like that. Itu dah. Okay. So senang cakap, kalau no pork no lard ni dia ada something dia nak sorok senang cakap kan. Mungkin satu, dia tak aware about persijilan, dia tak yalah, dia tak tahu. Banyak juga yang tak tahu. Sebab dia macam bila dia nampak halal ni, ini untuk orang Islam ni, susah dengar cerita orang kata susah dengan ni. Tapi kalau dia ambil buku ni, kalau di company besar, dia tengok okay, hantar seorang dia punya QC buat halal eksekutif, establish halal punya program dekat dia punya company, establish, running it, maintaining it, then dia nampak revenue makin berlipat ganda. Betul, sebab dia akan dapat target market orang Islam. Orang Islam besar kat Malaysia ni kan, 60% lebih kot. So kalau macam macam Puan Mira pula, rasanya kalau macam yang bab-bab no pork no lard ni kan, pernah tak ada pengalaman ke terkena ramai member kan? Macam mana? Pernah tak macam termakan ni ke? Macam kita kecil-kecil dulu makan gula-gula arnab kan. Gula-gula arnab tu lain cerita lah, tu kecil-kecil Kalau macam kedai makan yang no pork no lard tu, pernah lah sendiri kadang-kadang ada kawan-kawan cakap kedai ni tengah viral ni, hype sekarang ni. Kalau kedai-kedai viral ni orang beratur. Lagi-lagi pula macam kalau bagi saya lah, orang perempuan ni nak pergi tempat yang Instagramable, kafe-kafe dessert ni, bukan je dessert je yang cantik, lepas tu dia punya ambience orang kata kan, tapi dia, kita sendiri ragu-ragu, was-was nak pergi. Kita tengok memanglah dia punya pekerja tu sendiri ada orang Islam. Kadang-kadang bukan daripada Malaysia sendiri pun, daripada negara seberang. Bukanlah kita nak cakap apa, tapi kita takutlah nak makan. Kot-kot ada sesuatu yang meragukan. Macam kita tak tahu memang pekerja tu orang Islam. Tapi siapa yang dapatkan bahan mentah tu? Betul ke halal? So kita pun kenalah cakap dekat kawan kita, tak apalah kita makan dekat tempat yang dah biasa, tak apalah, tak viral pun tak apalah. Kita tenang kan. Bagus. So ikut dengar cakap Puan Mira yang penting halal bukannya banyak like So okay, Doktor, jika pengguna biasa ni boleh ambil pengajaran daripada buku ni, apakah yang paling kritikal sebenarnya daripada buku ni? Pengguna biasalah berkenaan dengan buku ni, pertama sekali konsep halal tu lah sangat penting untuk kita memahami kenapa ianya halal, kenapa ianya haram. Konsep ni sangat penting sebab sebenarnya hak untuk halal dan haram ni memang hak Allah. Kalau Allah kata haram tu is haram and halal is halal. Bukan the second layer is yang katakan haram ni sebab tak baik, tak ni, tu kita punya pandangan lah. Tapi sebenarnya apa yang halal tu jelas, apa yang haram tu jelas. Dan kita tak boleh mengharamkan yang halal, kita tak boleh halalkan yang haram. Itu hak Allah lah.
dan kebaikan yang bawah-bawah tu, itu kita punya lah. Jadi untuk kita sebagai pengguna perlu memahami konsep halal dan haram. Bila kita dah faham konsep halal dan haram tu, dan juga kita menjadi kewajipan untuk kita mencari yang halal lah. Dan dalam dunia yang penuh dengan kekompleksan ni, bagai-bagai di pasaran tu, dan kalau kita nak tadi satu persatu memang susah lah. Betul. Dan kita beri kepercayaan kepada pensijilan halal ni. Dan tak ada juga masalah untuk kita sebagai pengguna dalam buku ni untuk kita memahami bagaimana, sebab kita nak juga, manalah tahu some of the pengguna tu bila dia tengok, ini saya rasa saya pun boleh buat, saya nak menjalankan bisnes lah. Create mind of entrepreneurship di kalangan pembaca-pembaca juga. Dia jadi pengguna tapi kemudian dia nak jadi salah seorang industry player, which is sangat bagus. Dan kita sangat menggalakkan jugalah, kerana apabila kita nak pergi kepada developed countries ni, kita kena increasekan jugalah kita punya local punya KDNK. Kita nak boost up banyak entrepreneurs yang boleh kemudian menggajikan orang lain lagi, dan menambahkan lagi ekonomi dan juga industri halal di Malaysia. Ya, betul. Sebab halal equal to bersih, halal equal to quality ya. So Puan Mira, last kalau kita kadang-kadang kita ni cik-cik dekat WhatsApp, kadang tersebut kerepek lah, kan tiba-tiba keluar iklan kerepek kat Facebook kan. Nampak permainan dia. Lepas tu kadang-kadang bila buka Shopee ada keluar Shopee Live kan. Shopee Live pula jual jajan kan, banyak kan. Sebab saya ni suka jajan, cerita dia. So dia macam macam-macam iklan ada So agak-agaknya apakah dia punya benefit buku ni boleh bagi kepada kita punya pembaca lah, yang Puan cakap bagus. Pertama sekali sebagai pembaca, saya rasa buku ni sangat bagus lah sebagai menambahkan pengetahuan bagi, kalau saya sebagai orang Islam, fardu ain untuk mencari halal tu adalah wajib untuk kita dapatkan kehidupan yang berkat. Dan juga kalau pengeluar usahawan yang Islam juga adalah wajib untuk mengeluarkan produk ataupun servis yang halal. Jadi buku ni sangat lengkap dan komprehensif dan juga senang difahami. Macam banyak figures, table, flowchart. Kalau berminat untuk apply jadi computer person halal executive ataupun sesuatu company nak hantar staff, then it's a very good book lah to read. Very good reading source. Okay. So kita dah sampai di penghujung siaran. So sekali lagi saya nak tekankan, buku ni baik untuk pengguna, produser, pengusaha, sebab macam yang Puan Mira cakap, dia lengkap, dan pada mereka yang suka rasa ragu-ragu pun boleh baca buku ni. So nak tengok kalau rasa ragu-ragu lah dengan logo halal JAKIM ni, so boleh tengok betapa detailnya badan JAKIM dalam mengusahakan status logo halal tu. So status logo halal tu sebenarnya sangat berprestij. Kalau orang betul-betul nak, dia akan usahakan untuk dapat. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh go through buku ni dengan harga hanya RM50 sahaja. Yang sekarang, yang ni yang version lama, yang baru kan dapat yang ni lah. Lagi cantik kan, lagi cantik, colour pun relax, tapi konten masih sama di UTM Press ataupun di Shopee dengan harga hanya RM50 sahaja. So boleh go through buku ni. So terima kasih Dr. Razauddin dan Puan Mira kerana sudi hadir dalam sesi podcast kita pada hari ini. Kalau ada terlepas cakap ke apa ke, nanti kita sama-sama tengok boleh lah. Sebab itu Puan Mira. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.